Soalan, okey, apa pendapat tuan tentang combine loan dengan pasangan? Okey, bagi yang tak tahu, combine loan ni dia adalah pemohon A dengan pemohon B, dia join sama-sama untuk beli rumah tersebut. Sebagai contoh, Encik A ni dia beli rumah, sebagai contoh, Encik A ni gaji dia 3,000, kelayakan dia untuk beli rumah dalam 280,000. Jadi dia join loan dengan pasangan dia untuk beli rumah harga lebih kurang 480,000, 490,000. Itu bila join loan baru kelayakan akan tinggi lagi lah. Okey, untuk combine loan ni dia hanya boleh dengan adik-beradik, mak ayah, husband atau wife. Kalau katakan nak join loan dengan tunang, girlfriend, itu pandai-pandai sendirilah ya. Berbalik kepada soalan tadi, bagus tak untuk join loan dengan pasangan? Okey, bagi ChatGPT, kalau ChatGPT dia kata bagus sebab apa? Dia boleh naikkan eligibility ke tahap yang lebih tinggi dan boleh dapat rumah yang lebih selesa. Tetapi bagi pendapat saya, in real life ada 3 situasi. Situasi pertama untuk investment. Kalau katakan gaji M40 lah, bagi orang M40 gaji 5,500. Lepas tolak ESB, PTPTN apa semua dalam 4,000. Sekali yang kereta tolak dalam 4,000. So daripada 4,000 tu dia nak beli rumah lebih kurang dalam harga untuk investment 450,000. So 450,000 dia tak boleh nak lepas sebab apa, gaji dia 4,000 saja. So dia kena join loan dengan pasangan. So bagi pendapat saya, yang ini tak payah buat lah. Seeloknya cari yang investment yang rendah sedikit. Jangan nak push sangat diri tu. Mungkin boleh dalam 380, 360 dekat KL bersepah ada. Situasi yang kedua, bagi yang cari untuk tinggal. Bagi yang cari untuk tinggal, kebiasaannya gaji dia katakanlah 3,000. Lepas tolak komitmen semasa kereta, ASB, PTPTN semua tolak habis, tinggal balance 1,000. Jadi nak kena join loan dengan wife dia sebab apa? Kalau dia menyewa sekarang 1,300 sebulan. Jadi daripada bayar 1,300 sebulan dekat owner sewa rumah orang lain tu, baik beli rumah sendiri yang harga dalam 300,000, 320,000 dekat KL, dekat Selangor, memang ada banyak bersepah. Beli untuk tinggal sendiri dekat situ. Sekurang-kurangnya rumah tu rumah sendiri. Yes, yang itu bagi pendapat saya memang sangat bagus untuk buat joint loan. Situasi yang ketiga adalah situasi mengada-ngada. Sebagai contoh ni gaji makan kalau ikutkan cukup-cukup makan saja. Lepas tolak komitmen apa semua cukup-cukup makan. Tapi sebabkan ada member kata kawasan ni investment bagus, property ni investment bagus, ataupun dah pergi survey, lepas tu agent tu convince dia, convince memang berminat. Sebab apa? Monthly boleh dapat bersih dalam RM1,000 sebulan. Wah, siapa tak nak kan? Bagi pendapat saya, untuk joint loan yang ini tak payah buat lah. Sebab apa? Dia memaksa diri. Lepas tu beli pula atas dasar FOMO, takut tak dapat property tu, takut tak dapat investment yang berbaloi kan. So untuk tahu bagus ke tidak untuk joint loan, tanya diri sendiri, kenapa kau beli property ni? Sebab apa kau beli property ni? Adakah